Saya datang pada malam ini untuk mengajak seluruh rakyat negeri Melaka, waris kepada empayar antarabangsa yang telah mencerahkan dunia ini, untuk kembali kepada Islam, memilih PAS dalam pilihan raya akan datang. Kita bukan orang lekeh, tuan-tuan. Bangsa kita ini dimuliakan dengan Islam. Bangsa kita ini diangkat menjadi pemimpin kepada wilayah ini, memimpin semua bangsa yang pernah hadir ke sini. Di sinilah para pedagang datang daripada seluruh pelosok dunia. Sebahagiannya daripada Yaman, daripada Hadramaut, buka sekolah-sekolah pengajian pondok, dan tersebarlah Islam ke seluruh wilayah tanah Melayu ini. Besarnya sejarah negeri Melaka, hebatnya jasa Melaka. Tuan-tuan akan kembalikan kehebatan itu selepas PRU yang ke-16. Boleh, tuan-tuan? Penting untuk tuan-tuan faham strategiknya bumi ini. Baru naik semangat, baru naik darah, baru naik kesungguhan kita untuk ambil negeri ini. Jangan duk biar, jangan duk berkelahi, jangan duk bertikam aku. Pulun suruh-suruh, bulatkan tekad, kepentingan diri tak ada apa. Yang penting PAS Perikatan Nasional dapat negeri Melaka ini. Tuan-tuan sekalian, Kedah dapat, Kelantan dapat, Terengganu dapat. Saya yakin kalau dapat negeri Melaka, seluruh semenanjung ini akan dikuasai oleh PAS. Masa kita masuk dalam PN tahun 74, masuk tahun 73, Kerajaan Perpaduan tahun 78, pilihan raya ujian, PAS tak boleh letak calon di Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Pasal itu kita agak perlahan di bahagian selatan. Johor tak boleh masuk, Melaka tak boleh masuk, Negeri Sembilan tak boleh masuk. Maka berkembanglah PAS di Pantai Timur, di wilayah utara, sampai Perak, sampai Selangor je. Tuan-tuan sekalian, bila kita boleh masuk, bila kita sudah diterima, tuan-tuan pulanglah, usahalah bersungguh-sungguh sehabis daya untuk kita kembangkan pengaruh perjuangan Islam melalui wadah PAS di bumi Melaka yang bertuah ini. Boleh, tuan-tuan? Dulu pasal tak boleh. Bila boleh kita buat main-main pula? Kerja main-main. Senerih aku, senerih sana, senerih sini. Ada tempat kalah 70 undi pasal senerih itulah. Hampa kelai lagi hampa siap. Tak kira jantan, tak kira betina, ketabuh. Amboi, besar. Tu Kedah, orang Kedah marah kalau berkeli sangat kan, no? Tabuh. Sudah-sudahlah, cukup-cukuplah. Kita bertikai, kita berselisih faham, kita rasa kita seorang betul. Masa itu dah berlalu. Waktu sekarang, hadapkan semua kekuatan kita, hadapkan semua pemikiran, hadapkan semua usaha untuk tumbangkan Barisan Nasional Pakatan Harapan di negeri Melaka ini. Kalau tidak, hampa suruh panggil aku mai lah. Aku tak mau mai lah.